Sebab dia tidak ada alif lam samsiah. Tak ada lam. Kenapa nak sebut wassalamun alal mursalin? Wassalamun alal mursalin. Ya. Ada perbezaan yang sangat sedikit, tapi impak sama besar. Okey. Ni kita lagi sikitlah. Dalam ilmu tata bahasa Arab, ilmu nahwu. Pertama, yang betul bila wassalam, bila ada tanwin, tidak ada alif lam. Mana-mana pun dalam bahasa Arab, bila ada tanwin, alif lam tak ada. Dan bila tak ada alif lam, ini adalah merupakan ma'rifah. Ma'rifah umum. Jadi tidak tertentu kepada seseorang individu, the universal. Okay? Tapi kalau ini khas untuk seseorang, secara khusus disebut sebagai ini bukan makrifat, nakirah. Ini makrifat. Kalau dalam bahasa Inggeris ini ada the. Yang ini secara umum. Ada perbezaan secara makna yang sangat sedikit, tapi impak dia sangat besar. Jadi akan terus kepada ilmu kata bahasa Arab. Jadi di sini boleh tak letakkan alif lam? Boleh tak letakkan alif lam? Apa ni, Bu? Boleh, dengan syarat. Syaratnya apa? Bila kita baca dengan wassalam, kalau tak ada alif lam, wassalamun alal mursalin. Bila ada tanwin, tak ada alif lam. Bila ada alif lam, tak ada tanwin. Wassalamu alal mursalin. Ataupun wassalamun alal mursalin. Ini kita nak tadi. Sebab apa? Nanti tuan-tuan kalau dah baca Al-Quran, membaca doa-doa, ini kena pastilah. Jangan kita baca lain, sebut lain. Kita baca lain ayat, kita baca begini, wassalamu alal mursalin. Bila kita baca doa, wassalamun alal mursalin. Jadi dari segi tata bahasa tidak betul. Tapi kalau orang Melayu baca itu standard, biasa, salah biasa. Okey? Jadi itu maknanya tata bahasa Arab lah. Jadi kaitannya dengan ni adalah kita memahami alif lam qamariyah dan alif lam syamsi. Baik. Cuba tuan-puan buka Al-Quran pada muka surat. Ya, walaupun di hujung ayat, tak mana-mana ni. Ni kadang-kadang buat orang pening ni. Kan? Pening. Bila berubah sikit, jauh, tak tahu apa satu. Kurang ke situ. Kena ingat ya, bila huruf-huruf ni mati, maka hukum besok surah dia kecil. Dengan perubahan. Okey. Ketika huruf-huruf ni berbaris,
berbaris, jadi tak kol-kolah. Jadi tak kol-kolah. Ha? Tak jadi. Tak jadi kan? Mana jadi? Dia akan jadi ketika mana berada di hujung ayat. Bila berada di hujung ayat, otomatik daripada berbaris kita matian. Asal dia berbaris. Ini asal mati. Ini asal berbaris kita matikan. Disebabkan asalnya dia hidup, kita matikan, maka dia jadi kubro. Apa dia kubro? Besar. Dia lantunan yang agak tinggi. Okey? Boleh? Boleh? Ya? Okey. Kalau kita ada pengaruh subro dan subro. Okey. Buku tajwid di Malaysia, dia ada pecah tiga. Subro, wusta, kubro. Okey. Okey. Atau subro, kubro, akbar. Ada pernah dengar? Ha? Ada pernah dengar? Ada belajar tajwid yang satu nak ada belajar ada tiga. Apa dia? Satu lagi? Surah, kubro, akbar. Akbar. Apa dia akbar? Besar. Ha? Kubro besar, surah besar, akbar besar. Agak-agaknya mesti berbeza. Maksud dia takkan sama juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maha besar. Maha besar. Okey, akbar tu lebih besar. Lebih besar. Ya? Lebih besar. Tapi kalau dinisbahkan dengan Allah, dia bukan lebih besar. Dia maha besar. Tapi ini bukan nisbahkan kepada Allah. Ini nisbahkan kepada makhluk. Lebih besar. Jadi mana-mana yang cara bacanya begini, dia lebih. Dia maksudnya lebih. Kalau sughra pertama alif, sughra kita tukarkan atas formula ini. Apa dia formula dia? Tambah alif, huruf yang kedua mati, huruf yang ketiga baris atas, huruf yang keempat mati. Maksudnya lebih. Kalau sughra kecil, kalau asghar lebih kecil. Kalau kubra besar, kalau akbar lebih besar. Kalau jamal maksudnya jamal ada banyak maksud dia. Ada banyak maksud jamal. Ada maksud muda, ada maksud indah, maksud cantik. Jamilah maksudnya cantik, jamilah. Asal jamilah itu perkataan jamalu, cantik. Kalau lebih cantik, ajmal.
Sughra kecil, kubra besar, akbar lebih besar. Ada asghar tak? Kalau asghar ada? Tak ada kan? Sebab dia mana kecil kan? Kalau paling kecil tak ada bunyi dia. Tak bunyi. Okey. Jadi apakah contoh qalqalah akbar? Sesi kedua. Dia ada tas satu, ada satu, ada satu. Hujung tu ada satu. Selain tu tak ada. Satu je. Ilhaq. Ini di tengah-tengah ayat. Di tengah-tengah ayat ilhaq. Dia tidak akan jadi qalqalah akbar sekiranya kita baca wasal sambung. Ilhaq ilamna. Tapi kalau kita waqaf di sini ilhaq, dia akan jadi qalqalah akbar. Biasa kalau bagi contoh memang inilah watab. Beza bunyi antara kubra dengan akbar. Beza bunyi dia. Dah ada nama masing-masing mesti ada beza bunyi dia. Dia tak boleh sama tak? Okey. Cara baca dia agak berbeza sedikit sahaja. Caranya ialah memberhentikan lantunan b tersebut. Lantunan b tu, lantunan tu agak lambat. Kalau bacaan cepat, tabbat yada abi lahabin wa tab, itu cepat. Kalau begitu, itu adalah qalqalah kubra. Kalau kubra tak ada. Kalau kubra tak ada. Tapi dalam ayat tu tadi dah ada tasdid. Jadi bacaan tabbat yada abi lahabin wa tab, betul ke salah? Salah. Apa yang salah? Tajuk? Salah bunyinya. Bunyi itu kita patutnya lambatkan. Bukan salah baca itu menyebabkan berubah mana kata. Salah membaca. Okey, jadi lambatkan sikit. Lambat bunyi b. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Lambatkan dia tu. Bil haqqi lamma. Waqaf kat sini. Bil haqq. Kalau kita baca lagi bil haqq, itu salah membaca. Bukan salah perkataan dia, salah membaca. Jadi akbar itu disebut sebagai akbar ataupun kubra. Yang ini agak susah sikit, tak nanti terkelip. Ada yang mengatakan susunan dia sughra, kubra,
satu lagi surah wusta dan juga kubra. Sama dia sebenarnya. Sama kategori. Ini kecil, sederhana, besar. Ini kecil, besar, lebih besar. Ada 3 kategori. Dia sama lah dia. Sama. Maksud sama. Cuma ulama-ulama dalam bidang tajwid ni ada yang selesa menggunakan kategori ini, ada yang selesa menggunakan kategori sama. Katanya samalah. Ini sikit, ini besar, ini lebih besar. Ini kecil, sederhana, besar. Sama juga kategori dia. Jadi yang penting nak tahu yang tu, sebutan tu kena perbaiki. Jangan samakan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Itu surah. Lam yalid wa lam yulad, surah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu surah. Jadi jangan samakanlah. Qul huwallahu ahad. Yang tu akbar. Tu lagi tersasar bunyi dia. Ya. Jadi daripada bacaan kita dapat mengetahui seseorang itu dia sudah mempelajari dan juga sudah memahami sebutan tentang pel-pel. Kalau dibaca sama je tak salah besar lah, tak sampai menjadi penjebakan, menjadi larangan dalam agama, tak ada. Tapi itulah seni dia. Seninya membaca Al-Quran. Seninya macam mana Nabi telah mendengar daripada Jibril sampai kepada sahabat, sampai kepada ulama-ulama selepas. Okey. Terus Antibalatihimul itu semua jadi. Artinya begitulah dia. Asal tu semua jadi begitu. Mat far'i adalah cabang kawanan. Asal dia adalah mat asli, tetapi dia berubah daripada asal asli itu berubah kepada mencari cabang yang lain. Asal dia mat asli. Jadi tuan-tuan kena faham bila sebut mat asal dia mat asli. Itu yang kita pegang dulu. Bila sebut mat alif waw, itu mat. Ingatlah, alif sebelum ni baris kat atas, waw sebelum baris atas, kat depan, ya sebelum baris bawah. Itu pegang betul. Itu mat asli. Mat asli tabi'i itulah yang semula jadi. Kenapa ada tabi'i? Ada istilah lain yang menyebutkan mat asli itu adalah tabi'i. Sama je. Cuma kalau ada sebut itu mat tabi'i, samalah mat asli. Asal daripada segala mat berasal daripada mat asli. Mesti ada yang ni. Sama ada alif sebelum baris atas, waw sebelum baris depan, ya sebelum baris bawah. Asalnya begitu. Tetapi ketika dia bertemu dengan sesuatu yang lain, maka dia boleh berubah. Perubahan itulah yang menjadi mat far'i, mat cabang-cabang. Apa dia mat far'i? Wajib, jaiz,
lazim, arif, matiwa, li, badal, tamkin, maksila, itu adalah jenis mad asli. Jenis mad asli. Di sini ada mad asli. Kan? Asli terbagi kepada dua. Satu mad asli tabi'i bila dia. Satu lagi mad fa'i inilah dia. Jenis dia pula ada kalimi dan harfi. Tuan-tuan dan puan-puan, follow dia punya kata nama. Nama dia, follow pada nama. Nama dia apa? Mad asli kali. Masuk kalimi ni apa? Kalimah perkataan. Masuk harfi apa? Jadi mad asli harfi dia terdiri daripada huruf apa? Huruf apa? Bila sebut huruf, itu adalah huruf-huruf yang ada di awal surah dan terbina daripada huruf-huruf kita baca. Kita baca huruf saja. Kita tak baca perkataan. Permulaan surah ataupun pembukaan surah. Contoh yang biasa ya. Yasin. Oh. Ah. Ah. Bin. Ah. Nun. Oh. Okey. Saya masih lagi ada. Ha? Kalau sebut yang huruf-huruf ni boleh faham tak? Boleh faham? Faham bagus. Tapi kalau tanya macam mana jadi mad asli harfi? Ha? Jalan? Di awal surah dan dia tak berbaris. Di awal surah. Tapi macam mana jadi mad asli? Kenapa jadi mad asli? Sifat? Sifat. Sifat. Serakin betul tapi sifat tu tak betul. Serakin betul. Satu huruf. Masa lagi berempat. Bila kita sebut mad asli, dia mesti ada salah satu ni. Huruf ni mesti ada. Ejaan. Itu kena ingat betul. Ejaan dia kena ingat. Contohnya apa? Nun. Macam mana ejaan nun? Nun. Wow. Ada waw mati sebelum ni pada dia. Jadi itu mad asli. Betul ke? Betul ke ni? Mana tahu? Tak, Ustaz nak kabur-kaburkan ni. Sebab
Sebab nanti dia memang yakin ini. Bila Ustaz sebut, terima betul. Betul ke tak betul? Okey, cuba tengok dalam buku. Ha? Betul? Kalau tak tengok tu, dia double confirm. Okey. Adanya huruf waw. Kalau qaf adanya huruf qaf, alif, ha. Dua-duanya mad asli had. Mad asli kalimi yang lagi itu pun berkata. Yakin? Yakin, simpan. Save. Okey. Daripada yang ni dah tahu. Dah tahu padang lah. Biar dia ingat dekat memori sahaja. Okey. Daripada yang ini, asal ni kita dah faham mad asli. Ada alif atau waw atau ya. Dia boleh berubah kepada menjadi mad cabang ni, mad falqi. Sebabkan ada kriteria tertentu. Contohnya apa? Bila mad tersebut, contohnya ni mad asli. Nun alif mad asli. Alif sebelum ni berbalik atas itu mad asli. Mad asli kali kalau bila baca tanya mad asli apa? Ni mad asli kali. Kalau tanya saya apa? Ini mad apa? Ni mad asli je lah. Kalau ada tanya dua, apa beza mad asli kalimi dengan mad asli harfi? Yang harfi itu huruf, yang kalimi itu kalimah. Ini contoh dia. Contohnya dalam perkataan kalimah nun alif mad asli, ada alif sebelum dibaris a, kemudian bertemu dengan hamzah. Asalnya mad asli, tapi berjumpa pula dengan ini dalam satu kalimah ke dalam dua kalimah? Dalam dua kalimah. Kenapa kita kata dalam dua kalimah? Macam mana kalau hamzah tak kemar? Tak jadi nak. Hamzah itu bersendiri. Ya. Contoh dia ini tak lupa. Dia memang huruf sendiri tidak mengetah. Jadi seandainya mad bertemu dengan hamzah, dalam keadaan hamzah tersebut menukar, kita dikatakan mad ini berada pada satu kalimah dan hamzah ini berada kalimah yang lain. Jadi bila ini berlaku, maka istilah dalam tajwid disebut sebagai mad. Jangan tanya kenapa mad is. Nanti banyak cerita. Jadi biarlah kenal dulu mad is. Dah mesra dengan mad is baru boleh kenal.
Dari tengok kenal ini macam ni. Okey. Artinya apa? Ada mat yang pasti ini mat. Sebut mat. Asli ini mat. Bertemu dengan hamzah dalam kalimah yang lain ataupun dalam majaz. Asal dia mat, tetapi berjumpa dengan hamzah yang besar, yang sendiri dekat dengan dia, dia akan jadi mat wajib. Okey, contoh yang paling dekat saja. Iman ada ham. Kadang ada orang yang dia confuse dengan istilah. Kenapa berjumpa Ustaz? Mat berjumpa hamzah. Kenapa dengan jumpa hamzah? Itu istilah kadang-kadang dia pelik. Kadang-kadang dia tak boleh faham tentang maksud berjumpa. Tapi kalau dalam satu perkataan itu adanya mat dan hamzah berada dalam satu kalimah, maka dia mat. Ada orang senang sebut mat berjumpa dengan hamzah dalam satu kalimah itu bahawa ikutlah. Tapi bila terjumpa adanya mat dengan hamzah dalam satu kalimah, buat. Okey? Okey. Ini contoh. Nah, ketika kita jumpa mat, kemudian huruf selepas dia bersatu. Di kategori dia mat bertemu dengan hamzah. Ini mat bertemu dengan huruf selepas dia ada tasdid, ada satu. Tak kira lah huruf-huruf. Maka disebut sebagai mat lazim. Jika sejumpa ni kalau tolim tadi kita nak tunjukkan yang mat lazim apa? Kalimi Besar berat. Okey. Tapi kalau di sini bukan tasdid, mati. Mat lazim, kalimi. Tapi tak ada yang ni, contoh ni. Ini saya buat dia sendiri. Kalaulah begitu dia punya contoh. Nah, ini dia biasanya masih jumpa ini. Nak ulang balik, ulang. Ya. Tadi mat asli. Kemudian mat mat ini mana biasa jumpa dia ni. Walaupun kita nak belajar sendiri supaya dia tak lari kan. Kadang lagi penting datang sampai pada dia. Mat wajib. Inna anzalna
kalimi musaqqal. Apa maksud musaqqal? Berat. Musaqqal berat. Ada kemudian ada dia ni. Ha? Nabiyyin. Di manakah mat asli? Ha? Asli di mana? Ya yang pertama. Mana yang pertama? Yang dua biar kat situ. Situ ada tiga ya. Tiga ya ya. Buang ya yang pertama. Jadi tandas pasti besar. Nabi kemudian matam. Apa dia matam? Maksud dia tu apa? Kalau tahu maksud, dia boleh sebut. Tamkin itu maksud dia maksud dia tekan. Sebut tu dengan cara mana? Menekan. Kuat. Sungguh. Disebut kena sungguh. Sebab dia ada ya yang double kat sini. Ada nampak ya yang double. Jadi dia tak, kalau dia sebut tak menekan, maka hilang satu huruf ya. Daripada 3 jadi 2. Sekarang ada 3 ya asalnya, kan? Jadi kena hidup 3 ya. Jadi nak sebut 3 ya, kenalah menyebut cara tekan atau bersungguh-sungguh. Kalau tak sebut bersungguh-sungguh, tak tekan. Nabi. Nampak mulut saya? Nabi. Nak tamkin? Nabi. Nabi. Ini ba, ini baris bawah. Ini baris bawah ni I ni. Ini huruf ya, Nabi. Ini huruf ya. Ini
Ini baris bawah. Baris bawah. Asalnya ada tiga byte. Nabi Jadi cara menekan tersebut disebut sebagai mad Apa beza mad tamkin dengan mad tamrin? Dah ada hantu terkejut dia. Terkejut ah. Okey, boleh. Okey. Mad tamrin tak ada ya? Ada ke tak ada? Tak ada. Tamrin. Saya pakai macam Tamkin saja. Okey. Okey. Ada lagi. Okey. Ni cuba tengok ya. Ini mak apa tadi? Mak lazim kalimi of. Yang ini yang berat. Okey, cuba tengok ni ya. Cuba fokus kepada mak lazim kalimi of. Cuba tengok. Ada contoh apa beza? Pertama, ini mat asli. Mat asli. Yang ini mati, ini hidup. Yang ini mat lazim kalimi mukhaffaf, yang ini mat apa? Mat badan. Mat badan. Sikit aja kan? Sikit. Ini mat sama mat. Ini mati, yang ini hidup. Mari atas. Yang ini ada satu dengan Al-Quran. Yang ini ada berapa? Ini satu je dengan Al-Quran. Ada satu saja dalam banyak-banyak dalam kalimah, ada satu saja tapi diulang jadi dua. Perkataan sama. Perkataan sama. Jadi dalam Al-Quran tu mat lazim kalimi mukhaffaf senang nak cari sebab dia ada sama. Betul. Ada pandangan-pandangan kita lah, itu lainlah. Pandangan ulama yang lain ada yang kata dua, ada yang kata tiga. Itu ni dalam qiraat Hafaz bin Asim, Tariq cara Asy-Syatibiyah yang kita belajar ni Syatibi ada satu syarat. Kita belajar dekat Malaysia ni itulah caranya daripada riwayat Hafaz bin Asim. Ulama bacaan Al-Quran yang ada di Asia Tenggara yang banyak dihafalkan di Asia Tenggara. Jadi ini daripada perubahan mat asli ini dia menjadi mat far'i. Okey. Review saja. Ada juga disebut sebagai mat silah. Mat silah. Apa dia mat silah? Maksud dia salah silah. Tahu tak silaturahim? Hubungan.
Silah itu adalah hubungan. Ada hubungan. Dalam ilmu tajwid, apa hubungan ni? Silah ni dia adalah hubungan dengan kata nama ketiga. Okey. Tengok ni. Kulli. Okey. Apa yang nak dihubungkan? Yang nak dihubungkan ialah ada perkataan yang bersambung dengan huruf A. Ada hubungan, ada sambungan, ada silah, ada hubungan. Jadi di sini ha ni, ha dia bukan perkataan termasuk dalam satu perkataan ha ni dia lain. Dia masuk dia lain. Ini saja ada makna. Ada maksud. Kalau masuk pun Tiap. ha? Tiap. Setiap Setiap pun. Apa maksud pun? Wallahu, katakanlah. Kul katakanlah. Ini maksud kul setiap. Okey. Campurkan dengan ataupun ki. Jadi maksilah dia hanya tentang hal yang bersambung saja. Bersambung dengan perkataan yang lain di hujung kalimah. Begini bentuk. Ada kadang-kadang begini. Kadang-kadang begini. Okey? Inilah maksilah. Ada tanya tak? Jadi kalau begini kenal tak? Maksilah. Nah. Ada pertanyaan? Kalau inilah maksilah, mana? Takdir. Ha? Takdir. Yang warnanya Ya ni. ya. Ya. Allah. Batas. Wow. Mak dia mana? Ya, mati. Sekali baris. Wow yang mati. Sekali baris. Itu mat. Itu mat. Silahnya mana? Yang berhubung dekat mana? Bersambung dekat mana? Inilah yang disambungkan. Huruf ha. Itu saja masalah. Okey. Mana-mana jumpa dalam Al-Quran ada di hujung begini, maka dia adalah maksilah. Bila nampak begini, ini yang disebut maksilah pendek. Maksilah qasirah. Qasirah tu pendek. Mat pendek.
nak ini mat silah ini. Tetapi seandainya selepas mat silah pendek ini bertemu dengan hamzah, adanya tiba-tiba ada huruf hamzah yang menumpak, maka dia berubah daripada pendek menjadi mat silah qawiyah. Mat silah qasirah dibaca dengan kan? Mat silah panjang qawiyah dibaca dengan kan atau beli. Review balik nak suburkan balik ingatan. Okey, faham? Yang penting kena ingat betul matam tamri. Okey, inilah antara cabang-cabang terjadinya daripada asal mat tabi'i menjadi mat far'i, mat cabang-cabang. InsyaAllah besok kita akan sambung lagi, review lagi ayat ni habis lagi berkenaan sambungan mat ini dan juga hukum mat tidak tanwin. Kita tengok balik mat tidak tanwin. Ada pertanyaan?